Shaolin punya LRT. Kita pergi ke MRT Bishan Shaolin. Yes. Kita nak naik MRT lah untuk pergi ke sana. Kita kena turun dekat Hospital Kuala Lumpur. Okay. Berjalan di luar Istana Budaya. Kita akan pergi balai seni, so memang kena jalan dari sini lah. So Istana Budaya tak siap-siap lagi, tapi ada yang tak siap lagi kat luar. Architectural things. Mulakan pagi anda dengan spritzer. Siap lagi ni. So kita dah sampai di Balai Seni Negara. Hanya berjalan kaki dan mungkin kita akan panjat tangga ni. Sampai dah. Bagi nampak Balai Seni. Tu lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, so semua macam mana? Okay, dah makan dah? Ada yang mengantuk kan? Pertama sekali, nama saya Muhammad Zulgadi bin Sarpin. Saya merupakan Senior Curator daripada National Art Gallery. Tak ke seluruh tempat untuk mewujudkan galeri outdoor yang terkini. Macam pas pad tu, fotografer daripada atas, boleh? Senang. Bagi ni sekali. Tak balik lagi, korang nak pergi tengok. Kita nak pergi tengok hospital, art hospital. Let's go. Dalam kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan pemeliharaan pada tahun 1995 lagi. Tapi kita bangunkan benda ni sehinggalah proses kat taraf art hospital ni bermula pada tahun 2016 hingga 2018, dan sekarang ni 2019 kita mula beroperasi sebagai art hospital. Maksud saya kerja-kerja pemeliharaan bulan kali-kali seminggu kita dah awal lagi. So art hospital ni tahun 2019 lah mungkin lagi rasmikan. So saya sendiri adalah celebration daripada cara pemeliharaan. Kita memang ada lebih kurang 5,000 karya koleksi. Koleksi kita panggil sebagai koleksi negara lah, ataupun khazanah negara, adalah aset negara. So kita bertanggungjawab untuk menjaga aset negara ni. So aset negara ni dia bukan harga RM1, harga dia ribuan, puluhan ribu, malah juta pun mungkin. So ini adalah tugas kita untuk memastikan karya-karya seni ini terpelihara untuk siapa? Untuk generasi. Itu ayat karangan untuk generasi akan datang. Tapi tak apa, mesti karangan dapat ni kan? Okey, so kalau nak lihat secara lebih detail, On the way to the conservation site. kalau ikut bila turun daripada lift, keluar daripada lift, so kita akan nampak ni dulu. Sebab kita buat konsep ni adalah untuk kita memudahkan pelawat nak tengok atas
dan juga kita ada makmal konservasi objek seni. So maksudnya kita dapat tahulah bahan-bahan khazanah negara kita tu daripada catatan, kita ada dan kita bangunkan juga art hospital. Ini adalah ada kawalan koleksi sebab you all more on management things, yang tadi conservation expand more on technical things lah. So kalau macam management, kalau art management, focusing dia adalah more on collection. So Storage installations, objects. Jangan sentuh. So macam mana kita nak score, kita ada control environment. Kalau you all perasan, kalau you all rasa macam panas sikit, sini sejuk, betul? Jadi kita ada control environment supaya suhu dengan humidity sangat penting dekat sini jaga, sebab kita nak biar dan maintain artwork ni bukan setahun dua, ada yang dah dari 1950-an. Kita akan simpan objek macam mana. Itu management lah yang you all akan belajar. Sehabis baik, dan kita tak boleh nak buang sebab bukan value, lagi satu ia melibatkan kewangan negara, taxpayer money. Jadi kita tak boleh dispose tiba-tiba, dan kita pun ada record. Jadinya kalau dia rosak pun kita akan conserve. That's why kita ada conservation team. Nanti conservation team akan conserve work tersebut. Tapi kalau ada curator ataupun non-curator daripada pameran nak gunakan untuk pameran, kita akan advise. Kita akan advise maksudnya work ni sesuai tak untuk dipamerkan atau tidak. Atau kalau tak sesuai dipamerkan, apa alternatif yang kita buat. Sekarang dah digital, so kita mungkin boleh shoot, tapi kita still bagi you all kita shoot, kita buat video untuk you all still boleh explore. Going into the immersive gallery. Wow, Holobox photo booth. Nanti ada kapal dan itik yang akan keluar kat sini. Kapal. Masuk, kau pergi masuk kalau ada. Itik dia. Mana dia letak belah sana? Sebab aku duduk dengan orang. Dah ada immersive technology. Woo. So nice. Wow, ada pink. Jalan je. Tak ada banyak ruang nak jalan.
Dia orang yang painting. Berada di balai seni yang di betul-betul galeri dia lah yang akan sentiasa ada lah kan. I think it's still temporary but it's the longest period lah. So this picture macam this is called The Soul Under Midnight. There is 3 pictures, like ada 3 canvas yang besar dekat sini. And I feel like it depicts how afterlife bila dah mati, roh-roh ni semua macam I don't know, bergembira dalam neraka, things like that. I'm not sure about that, but I tak dark deep ke apa lah, but it's still macam scary sikit lah the lukisan. Like this painting, it's using the kind of similar colour, but there is variation of whites, variation of white and beige. So this is maybe softer yellow, like butter yellow, but in a way it really minimalist, like how one color can actually change. TV Penuri Duta. Okay, this it's like ladang getah. It's like Malaysia depending on getah punya ni. The source utama kita masa tu lah getah kan. So the production of getah punya tu. And then jadilah kasut ni plastik. So hi everyone, we still meneruskan perjalanan kami. So tadi pergi KFC semua tu kita macam tak sempat lah nak record semua kan, sebab kita orang semua macam letih sangat and I tak ada energy dah nak record. And now dah refresh balik, so kita nak pergi jalan ke Bukit Bintang. Yeah. Kita beli dalam Maskur. Kita tak pernah makan dah, ni second time makan. Kan apa perasaan makan shawarma? Boleh. Okay, jawapan dia boleh. Boleh lah, boleh tahan lah. Maksudnya beza dalam Maskur dengan ni, dia mesti dia banyak. Lepas tu daging dia lembut, ayam dia lembut. So kalau nak nikmati dia tu, kalau boleh jangan time kita terlampau lapar, sebab memang cepat habis. Makan slow-slow. Okay, selamat menikmati. Berapa dah belakang?